Sekarang Kim Siang dari Kang Financial Advisor atau CC Advisory. Hari ini saya dengan rakan-rakan saya, Jerry P. Kang. Ya, saya cuba introduce sedikit background tentang Jerry P. Kang ya. Jerry P. Kang ialah seorang Harvard RFP. Ya, Harvard RFP, MFPC. Jadi dia join kami Kang Financial Advisor jadi perancang kewangan ya. Jadi hari ini Jerry punya topik ya dalam deklarasi kewangan ialah kaji selidik deklarasi kewangan Ringgit Plus. Ya, Jerry silakan. Okay. Secara umumnya rakyat menerusi kajian selidik Ringgit Plus. Secara umumnya rakyat Malaysia lemah dari segi literasi kewangan, pengetahuan literasi kewangan. Ramai rakyat Malaysia simpanan kurang daripada 3 bulan. Tiada simpanan langsung. Okey. Pendek saya jadi Jerry ya. Apa baru bermula jadi pendek saja. Jadi okey. Kaji selidik deklarasi kewangan kedua ialah Delima pasca moratorium ya atau debt management. Ya, laporan ini disahkan ketika tempoh bayaran hutang berakhir. Ya, ketidaksediaan membayar hutang. Ramai yang telah menggunakan wang lebihan dengan berhutang untuk berbelanjaan harian atau gaya hidup dan bukannya untuk membina tabung kecemasan. Ya, jadi apabila bank mula menuntut bayaran semula, ramai yang terkejut dan mendapati aliran tunai bulanan mereka menjadi negatif. Jadi deklarasi digital versus deklarasi kewangan. Ya, jadi walaupun rakyat Malaysia hebat menggunakan teknologi wallet perbankan dalam talian, jadi perbelanjaan inklusif di online, kemudahan aplikasi membeli bela dalam talian memburukan lagi tabiat belanja tanpa bajet. Ya, jadi keempat ialah ketidakseimbangan perlindungan. Ya, ramai respon menganggap insurans atau takapu sebagai beban bulanan dan bukannya perlindungan risiko. Ya, jadi apabila berlaku musibah, mereka terpaksa mencairkan simpanan hari tua ke WSP atau berhutang yang akhirnya merosakkan perancangan kewangan jangka panjang. Jadi sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.